Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak review homestay kampung menarik di Sungai Besar. Ni dia Komang. Teratak kayu Sungai Besar. Kalau tahu apa yang menarik dan bestnya homestay ni, jom follow aku. Dan pastikan kamu tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. Sekarang ni tengah musim mentarang Komang. So dekat area Sekincan ni banyaklah kedai-kedai tepi jalan ni jual mentarang bakar, mentarang segar. Kat kedai pun ada Komang mentarang. Rata-rata lah. Ni pun famous kat Faridah mentarang bakar ni. Pernah lah kita orang kemari dulu. Nak singgah jap pergi beli mentarang bakar berbekalan. Nak bakar-bakar kat homestay lagi. Assalamualaikum. Ada mentarang ah? Ada lah banyak depan bang. Kalau macam ni sekilo 40. Oh 40 Kalau macam bakar tu 25. Bakar 25 lah. Mana yang boleh tunggu makan ni? Boleh lah bang. Ambil yang bakar ni satu. Satu Satu cukup. Tu baru bakar, baru siap. Okey, mantap. Kalau bakar ni mana feel tu lagi naik. Yalah. Ini feel tu kan. Dia nak. Mana isi dia kan. Mana isi. Okey dah bang. Okey. Okay, bang. Terima kasih banyak. Okey, sama bang. Okey, beli bang. InsyaAllah jumpa lagi bang. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Depan sikit. Ada kereta berhenti depan kan? Kereta apa tu? Kereta Harry ke depan. Warung Alif. Nampak? Okey, sampai lah kita. Rasa parking dalam boleh saya? Oh, cantik signboard dia. Allah Akbar. Apa khabar Ustaz? Seorang je? Okey. Ni lah warna. Warna teratak kayu. Okey. Sini famous lah sini. Warung Alif ni. Banyak pilihan lah. Alhamdulillah. Kita orang sampai dekat Warung Alif. Ni sebelum kita orang check in dekat teratak kayu Sungai Besar, kita orang singgah makan tengah hari dulu kat sini. Jom tengok makan apa yang menarik. Ni recommend by owner ni. Owner homestay ni. Jom. Ni kat sana kak? Duduk dengan pakcik lah. Tengok menu apa dia kak? Oh ni sampai pagi. Roti bakar pun ada. Ni teh, kopi. Roti bakar. Roti bakar Bandung. Lain macam ni. Ni cakul. Yang western pun ada kak? Western. Western, french fry, nugget, nasi-nasi semua ada. Macam-macam menu dia. Daripada ringan sampai lah ke berat menu dia. Lauk-lauk pun ada. Pasta pun ada. Tu dia. Menu akak sampai lah. Ada Hawaiians. Ui, meriah apa? Allah, jatuh buah. Akak punya ramen sampai lah. Sedap lah. Ada ramen, ada french fries, ada meatball. Ui, meriah. Nasi asam pedas ikan pari pun sampai lah. Ui, nampak menyelera kan ikan pari dia. Ui, besar ikan pari lah. Jom kita rasa nasi ayam penyet dia. Ambil sambal sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sambal tu. Sambal ayam penyet sedap. Aku dah ambil sekali pari asam pedas. Pari asam pedas bini aku ni. Kita rasa sekali tengok macam mana pergi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Asam pedas dia okey, pekat. Cuma dia kurang pedas. Kalau pedas tu memang kick lah. Memang kick asam pedas. Tapi okey, sedap, ada rasa. Boleh makan. Alhamdulillah, dah settle lah kita makan. Kenyang. Okey, sekarang ni kita nak menuju ke homestay lah. Jarak daripada Warung Alif ke homestay teratak kayu lebih kurang dalam 10 ke 15 minit macam tu lah. Sampailah sikit lagi dalam 1.8 km
Tapi view memang cantik lah. Okey, kanan cantik view. Okey, ikut ke kiri ni, Jalan Parit 8.5. Sebab kalau maps dia bagi jalan sebelum ni tau. Tapi itu jalan kecil, tak cantik. Dia berlubang jalan ni. So kau ikut jalan ni, Jalan Parit 8.5 Barat ni. Jalan Parit 8.5 Barat ni memang jalan okey, cantik. Tak ada lubang. Lepas tu terus je lah sampai homestay. Lapang ni kau. Ya Allah, dah lama tengok safari menghijau. Cantik benar. Okey, depan sikit lagi 500 meter. Alhamdulillah kamu dah sampai lah kita ke Teratak Kayu, Sungai Besar. Laluan pun cantik. Uish. Cantik saya buat dah. Dia punya view homestay memang win bang. Keliling sawah padi 360 bang. Sampai lepak atas. Tengok view sawah. So ni dia koma. Teratak Kayu. Ada 4 unit semua sekali. Daripada belahan ni sampailah unit aku yang aku stay ni dekat sini, nombor 4 ni. Kau nak tahu dia punya info detail dan harga Teratak Kayu ni, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Sebelum aku nak pusing-pusing kawasan homestay ni, aku nak house tour dulu rumah aku stay ni. Jom tengok rupa rumahnya. Assalamualaikum. Rumah kayu dia memang mengimbau nostalgia lah. Macam balik kampung. Ni baru ruang tamu ni. Ruang tamu dekat Teratak Kayu ni. Dia ada bilik asing. Dia ada toilet pun asing juga. Lepas tu kalau macam untuk satu rumah ni boleh cover kalau nak selesa lah. Sebab dia ada satu tilam je. Tilam queen je. Boleh cover kalau satu family 4-5 orang memang lepas. No problem. Sebab ada ruang tamu depan ni. Boleh lah bawa extra pillow dengan extra bantal. Tak ada masalah. Dekat sini ada sediakan kettle, ada air botol, ada jug, ada gelas. Cuma drink amenities tak ada. Lepas tu ada ni air bot. Tapi air ni mana? Yang risau. Air ni kat bawah ni. Air ni kat sini. Nampak tak? Mau tengok bilik dia. Okey bilik dia. Betul ada aircon. Sebabnya ruang tamu tak ada aircon, ada kipas saja. Okey bilik dia, kemas, ada open wardrobe kat sini. Nak gantung-gantung baju boleh, ada sejadah, toilet kat situ. Kita ke belakang sikit, tengok dia punya keseluruhan view bilik ni. Last sekali tengok dia punya bilik air. Sebabkan Teratak Kayu, so toilet dia kena turun tangga. Dia menurun. Biasalah rumah kayu kan, dia akan tinggi sikit daripada rumah biasa. Jom tengok bilik air dia. Okey, hati-hati ya kamu, turun tangga. Okey. Luar toilet dia. Luar dan moden. Luar dalamnya Teratak Kayu. Bila pergi toilet dia, dia macam moden sikit. Luar tak, not bad. Ada air pancut, tapi tak ada heater lah. Toilet okey. Nampak bersih dan kemas. Mau tengok view kat luar rumah kita orang. Nampak apa? Ada kolam ikan sebelah rumah kita orang ni. So kalau kamu nak tahu, dekat Teratak Kayu ni ada kolam ikan tau. Boleh mancing. Tapi pancing ni tak disediakan lah. Kena bawa pancing sendiri. Pancing dengan umpan bawa sendiri. Pancing dekat sini. Suka hati kamu lebih nak pancing. Ada ikan puyuh, ikan tilapia, macam-macam ikan dekat sini. Pancing lah, tengoklah apa hasilnya. Untuk sebelah kolam ni memang view sawah padi memang cantik lah. Allah, betul-betul luar sawah padi lah. Alhamdulillah selesai dah aku punya house tour. Kejap lagi lah, tunggu petang-petang sikit lah. Pasal panas rembang ni. Panas tu barulah aku nak pusing-pusing kawasan homestay. Tengok apa lagi yang dia ada. Nak tengok dia punya dia punya pool dia macam mana, dia punya dapur, dengan keadaan sekeliling, apa lagi aktiviti yang boleh buat kat sini. Kamu just stay tune lah. Stay tune dan tengok je video aku ni, okey? Aku tengok dekat area Teratak Kayu ada beberapa hotspot lah yang boleh jadikan pot OOTD. Antaranya kat sini ada lukisan bendang sawah padi. Tu belah sana kat gazebo tu, dekat pintu depan pun cantik kalau nak OOTD.
Kat sini pun ada tulisan teratak kayu sangat besar. Ni pun cantik kat keluar OTD. Dekat atas pun ada. Okey lah, best. Okey, sekarang ni aku tunjuk kamu kawasan dapur. Dia dekat teratak kayu ni ada 3 dapur tau. Satu di sebelah kolam ni, lagi 2 dekat tengah sikit. Jom tengok dekat kawasan pertama ni, sebelah kolam dulu. Dia punya gazebo sebelah tali air bang. Memang seronok bergosip, bersantai sambil melayan perasaan. Dengan angin kuatnya, ya Allah. Okay, jom tengok dia punya dapur. Ni dia koma, dapur dia. Kita ikut sini dapur dia okey tak? 2 sangat dapur dia. Lengkap dapur dia. Siap ada barbecue pit. Barbecue pit ni pun lengkap. Siap ada arang, dia bagi starter, dia bagi lighter. Kau je datang sini bawa bahan-bahan mentah je lah. So barang-barang dapur dia lengkap. Ada peti ais, dapur memasak, kuali, pinggan mangkuk semua dalam bekas ni. Tak ada masalah, semua ada, jangan risau. Gelas semua ada. Tapi dapur ni memang dia additional charges lah. Dapur RM50 dia. RM50 sekali bayar. Tak kira lah kau mesti semalam ke, 2 malam ke, 3 malam ke. Lagi lama kau mesti, lagi untung. Sekali bayar RM50. Moh, kita tengok dapur yang kedua. Dapur yang kedua ni belah tengah tau, antara 4 rumah kayu ni. Ni dia. Yang aku suka dapur kedua ni, dia punya view belakang dapur ni. View sawah padi cantik. Ada gazebo lah kat sini. Memang kena lah. Tengok ni. Direct bang. View dia memang cantik lah. Last sekali tengok dia punya dapur yang ketiga. Sekali dengan pool kat belah depan sekali. Ada lagi boyan bang. Boleh OTD kat sini. View sawah padi. Cantik. Dia punya pool dia. Dan ni pula dia punya dapur. Dapur yang depan sekali ni paling besar lah aku rasa. Pasal dia tu berdepan dengan pool. Lepas tu tempat lepak banyak, ada kursi, ada barbecue pit juga. Tempat lepak banyak, so senang lah. Sambil membakar, masak-masak kat sini, boleh tengok anak mandi pool. Dia punya pool pula tak besar sangat. Just sederhana luas. Dia bagi dua section pool. Dan dua-dua ni pun kedalaman sama. So kanak-kanak boleh mandi dua-dua side lah. Tak ada masalah. Nak mandi sini boleh, nak mandi sini boleh. No problem. Kalau kau pasang dekat sebelah kanan teratak kayu ni, depan je belah sini ni surau tau. Tapi surau ni dia untuk solat maghrib dengan isyak saja. Kalau subuh, zuhur dengan asar memang tak ada lah. Dia untuk malam sajalah. Sebab mungkin tak ramai kot orang datang solat sini. So dia buat dua session je lah. Okey, kat sini ada berapa basikal? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 basikal total kat sini. Jom. Kita cakap lah ya. Ada tunggu sekejap. Jom kak, kita jalan-jalan dekat sawah padi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu nak mancing dekat homestay tapi tak ada pancing, boleh datang ke sini. Kedai akuarium dah Aviary Sunny ni. Aku dah beli pancing, 2 ketil untuk anak-anak. Kat sini bukan saja pancing, ikan pun ada jual kamu. Ada jual ikan, ada jual apa nama, umpan. Nak beli cacing ke cengkerik ke boleh. Beli kat kedai ni. Ni all in one punya one stop center untuk pemancing. Datang beli barang kat sini. Malam ni aktiviti kita orang nak memancing bersama kakak dan Adam. Kita setting dulu, ikat tali dulu, letak dia punya umpan baru kita start pancing. Okey. Okey, malam okey kolam ada spotlight Ada. Kita tengok. Ada. Okey, terang malam. Dia taruh lampu, dia pacak lampu solar kat sini. So boleh duduk lah mana-mana kawasan dekat area kolam ni. Sekarang ni kita nak masuk kat umpan cengkerik. Nampak Okey, nampak boleh.
sini. Sian kena buat kena Dia dah buat macam mana kena korban. Terpaksa. Sian dia kena korban dari tadam. Mari kita mula dah. Kakak. Macam mana kak? Adam, ada hasil tak? Bulan lagi ya? Tak apa, mancing ni kena bersabar. Dah lah Goma, give up lah aku. Dah lebih mancing lah, tak ada hasil pun. Umpan hilang lah. Makan umpan aku. Tapi sangkutnya tak. Aduh kan. Tak boleh lah. Tak apalah. Mungkin bukan rezeki aku lah pada malam ni. Selesai je kita orang mancing. Aku nak bakar-bakar sikit lah dengan Adam. Dia tengah naik karang ni. Tak adalah bakar. Ni bakar ayam. Bakar benda simple je. Marshmallow Adam marshmallow, sausage. Adalah aktiviti yang bakar sikit malam ni. Hai, selamat pagi Koma. Aku baru nak pergi breakfast ni, tapi tak tahu nak ke mana. Baru nak survey-survey. Korang follow je lah aku. Aku nak Kedah lah. Tengok mana yang dekat sini, aku singgah je. Jom. Cari-mencari, akhirnya aku jumpalah salah satu pot makan viral dekat Sungai Besar ni. Ni dia Koma, roti canai kari kambing. Nak tengok apa menu yang menarik kat sini selain pada kari kambing. Jom. Ramai orang Koma. Tempat cantik. Macam ada Port OTD ni, Wayan. Tak apa, raya-raya je. Kacang dia habis lah. Alhamdulillah, aku ni menu sampai lah. Ni antara aku order lah. Roti canai kari kambing. Lepas tu roti bakar telur goyang. Nampak menarik roti bakar telur goyang kan. Lepas tu aku ada bungkus. Ada bungkus nasi lemak. Nasi lemak ayam untuk anak-anak lah. Itu je lah menu aku. Macam biasalah. Airnya kopi ais lah. Jom kita makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Roti bakar telur goyang memang layan lah. Dia punya kombinasi roti bakar telur goyang dengan baked bean. Ni kuah apa ni? Aku dari tadi duk rasa kuah apa. Ni macam kuah black pepper ni. Memang sedap lah. Kombinasi yang menarik. Datang sini tak kena roti canai kari kambing, tak sah lah. Jom kita rasa dulu. Ui, nampak besar kambingnya. Besar benar portion kambing bang. Tak tahu buat mulut ke tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Roti canai lembut. Lembut, crunchy. Dia kari kambing pun best. Kari dia kau. Lepas tu kambing dia lembut bang. Lembut kambing ni. Lembut dan besar. Jenuh nak ngunyah. Aku rasa menu sini overall okey lah. Yang penting dia punya roti canai kari kambing sedap. Yang lain tu tak tempat nak rasa lah. Roti bakar dia okey. Nasi lemak tak tempat nak rasa. Aku bungkus lah. Tapi overall okey lah. Walaupun orang dia ramai, penuh, tapi dia punya servis cepat lah. Aku baru order dalam tak sampai 5 minit lah. 5 minit ke 8 minit dah sampai lah makanan dengan minuman dia.
Kira pantas tak servis dia? Okey tak? Aku puas hati lah. Oh ya, aku tak tunjuk review kat atas ni. Jom kita tengok sikit. Wah, lagi nampak jelas view tu bang. Oh, cantiknya. Bila tinggi macam ni, nampak lah punya sawah padi tu sampai ke hujung belah sana. Memang healing lepak atas ni. Cuaca pula berangin. Cuma panas lah. Siap boleh lepak dia bang. Ada kursi healing kat sini. Boleh santai lepak sambil melayan perasaan. Jom tengok depan sikit. Ni view tali air dia. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya review dekat Teratak Kayu, Sungai Besar. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Hopefully kamu enjoy tengok video ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye-bye kamu. Assalamualaikum.